Perdana Menteri sikit. ni buat benda yang tak betul. Masa sebelah sana dulu jadi kerajaan, apa dia buat? Ulangan, bagi sikit nak tanya ni. Ni. Bayan baru Yang ini sikit. mana bayan baru? Ya, terima kasih. Sikit saja. Hulu Langat, setujukah dengan saya bahawa PMX buat setuju. Okey? Setuju. Sebab kita tidak mau ada jana wibawa lagi. Pago yang buat, ya, macam-macam. Jana wibawa direct nego. Kita tak mau lagi. Itulah usaha PMX untuk membetulkan keadaan yang teruk ni. Terima kasih. Ulangan, setuju kita tak curi masuk pintu belakang. Kita buat secara terbuka, bincang di parlimen. Sidang di parlimen. Ulangan. Curi saja. Bukan sebelah sana. Ulangan satu. Ulangan. Apa? Yang dikatakan curi tadi apa? ada dalam Duduk, tak benar. Dah tanya Tak benar. Duduk. Ini hakim apa ni? Duduk. Tak ada adab. Duduk. diri. Duduk. Demikianlah kualiti anggota Parlimen Kerajaan. Tak apa. Malulah, malu. Tetapi yang pentingnya kita nak bawa satu benda yang baik dan kita bincangkan di dalam parlimen ni, Dewan Yang Mulia ini, betul. Ada keberanian, ada ketulusan, ada bertanggungjawabkan kita daripada kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ini untuk menjaga setiap sen duit rakyat yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab itu saya rasa, Tan Sri Speaker, kita kena menyokong rang undang-undang perolehan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan Malaysia ni. Yang sokong cakap sokong. Tak payah Tan Sri Speaker, saya je. Yang sokong cakap sokong. Sekian Tan Sri Speaker. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arau kalah tumpas. Yang Hormat, bagi saya cakap sepatutnya Hormat, Peraturan Mesyuarat. Dah. Macam mana pun saya nak ucap tahniah kepada Arau. tahniah rakyat Malaysia. Lihat ini dia kualiti ahli parlimen. Arau, dah duduklah Arau. Duduk. SPRM tadi bukan Perdana Menteri yang lantik Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Itu pun tak kerti, itu jadi masalah. Baca buku banyak kali baca buku ataupun datang rumah saya ajar. Arau tentang soal berkaitan dengan hierarki, protokol, tata cara soal berkaitan dengan berkaitan negara kita ni. Belajar dengan saya dulu, Arau.